Assalamualaikum guys. Hai semua. Hari ni Gombak Gems nak bawa korang ke satu pot makan yang memang lain daripada biasa. Jom ikut saya. Inilah dia nama restoran ni, Restoran Oasis Sajian Cina Muslim. Korang ada yang biasa datang tak kedai ni? Saya dengar nama pun dah nampak dah rasa tenang je. Maklumlah nama pun Oasis. Tapi ini bukan tempat untuk bercuti ataupun nama rancangan dalam TV, tapi ini adalah tempat untuk kita isi perut. Restoran ni dekat je. Siapa yang duduk dekat Seri Gombak boleh google dekat Jalan SG3/19 Taman Seri Gombak. Korang boleh google, boleh waste. Memang akan ada jumpa Restoran Oasis ni. Kalau korang lalu area sini rasa nak vibe-vibe makanan Cina, boleh datang singgah dekat sini. Jom kita masuk. Wah, tengoklah kedai dia. Vibe dia bersih, tenang dan nampak macam restoran family yang selesa gila. Masuk dekat dalam je terus rasa nyaman. Kongsi kedai menarik, rasa di sini. Beritahu kami, jangan ragu. Okay guys, kita masuk part yang paling penting, nak order makanan. Korang tengok ni, macam-macam menu ada dekat sini. Tapi kita datang dekat sini mestilah nak order signature dish dia. Antaranya adalah mi tarik original soup. Masing-masing ni tengok muka, tengah keliru nak order apa. Korang tengoklah menu dia, macam-macam ada, tinggal nak pilih je. Dan dalam banyak-banyak menu ni, saya nak try makanan tulisan nombor 4 ni. Nama dia mi daging kering istimewa. Apa dia istimewa tu? Ajak lagi korang tahu. Okey, sebab Ustaz Imran dan YouTuber Sufika Mari, sahabat-sahabat saya ni, diorang dah sampai dulu dan order dulu. Jom kita tengok reaksi wajah mereka macam mana. Jangan terliur sudahlah. Kalau korang terliur, kena datang sendiri dan rasalah. Jom kita tengok apa reaksi mereka. Wah, Ustaz Imran pun betul-betul menikmati makanan dekat sini ni. Tengoklah Sufika Mari ni, kalau bagi mic panjang lagi video ni. Magis, kedai tersembunyi penuh manis. Tak kira jauh dekat di sini. Untuk semua warga Gombak kami datang. Tengoklah, banyak juga yang kami order. Korang kena datang sendiri dan rasai sendiri. Orang-orang Gombak, lagi-lagi yang duduk dekat Seri Gombak, korang kena datang sendiri nanti. Kena ketak dengan tekak korang kan? Okey, giliran saya pula. Jom kita rasa. Kedai tersembunyi penuh manis. Tak kira jauh dekat di sini. Untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Bau dia pun dah cukup buat perut korang semua bergelora, tak sabar nak makan. Daging dia lembut, rempah dia wangi, dan bila dapat suapan pertama tu, memang terus lupa dunia. Kongsi kedai menarik, rasa di sini. Beritahu kami, jangan ragu. Gombak Gems. Yang bestnya, suasana dekat sini memang family friendly lah. Susah berbelit nak sebut. Nak datang ramai-ramai pun boleh. Tempat luas, aircon sejuk, servis pun boleh tahan cepat. Harga pun sangat-sangat okey. Portion dia besar, memang puas hati daripada semua menu yang kami order. Okey guys, kalau korang tengah cari pot halal yang tenang, sedap dan selesa, saya nak suggest korang datang dekat Restoran Oasis Sajian Cina Muslim ni. Wajib masuk dalam list makan korang. Kalau korang dah pernah datang sini, cuba komen dekat bawah ni apa pengalaman yang korang boleh kongsi dengan kita orang ni. Okey guys, dah lah, semua info saya dah masukkan, dah share. Tinggal korang je yang nak datang dekat sini. Dan macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe channel Gombak Gems ni. Jumpa di episod yang akan datang. Dekat mana? Korang tolong suggest dekat komen tu. Jom terokai keistimewaan Gombak bersama Gombak Gems. Assalamualaikum dan bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe Gombak Gems, okay?